Ini saya nak try talam ubi leka. Rasa manis ubi leka ni memang kena masuk sangat dengan santan yang masin ke atas. Satu hari, satu menu ubi leka, rasa kampung yang tak pernah hilang. Hari ni, kita guna ubi siap masak dari ubi leka. Tenang je sebab tak payah kupas, potong, rebus atau lenyek. Terus guna, ubi pun manis dan lembut. First, blend ubi leka bersama tepung beras, tepung ubi, santan, air, sedikit garam dan pewarna makanan sampai halus dan sebati. Lepas tu, tuang sebati yang tadi ke dalam pan dan buka api perlahan. Masukkan gula, kacau sampai adunan pekat dan berkilat. Bila dah siap, tuang ke dalam bekas kecil sebagai lapisan pertama dan ketepikan bagi deset. Sekarang, dalam pan lain, masakkan santan dengan tepung beras, kacau sampai sebati dan sedikit pekat. Akhir sekali, tuang lapisan santan tadi di atas base ubi sebagai lapisan kedua. Siap! Dua lapisan cantik, lembut dan lemak manis. Memang klasik rasa kampung. So, siapa yang nak dapatkan ubi leka kita, boleh dapatkan di Bag Kini sekarang.